Aku rasa orang keting goreng ni dalam 5-6 tahun lagi dia akan viral. Ni kalau hampa jual tepi jalan pun orang beli. Hampa buat passion cucuk-cucuk, orang kunyah-kunyah pun syok. Anyway, hari ni kita akan buat zinjang cumin beef. Rasa dia pedas, ada rasa jintan manis dan mala. Sedap makan dengan nasi. Kalau tak makan dengan nasi pun sedap juga. Okeylah, kita mula. First, kita potong daging begini nipis. Lepas tu perak dia dengan baking powder. Kita tahap dia dalam 5 minit. Lepas tu bilah. Sambil-sambil tu kita misin Sichuan pepper, jintan manis dan jintan putih. So sebelum nak goreng ni, kita kena perak dulu daging tu. Aku tambah keting sikit, letak halia, garam, kicap, jintan manis serbuk dan serbuk yang kita blender tadi bersama tepung jagung dan sedikit ayam. Perak dah dalam 15 minit sebelum kita goreng dalam minyak panas. Dia nampak je macam banyak minyak. Sumpah kita tak pakai semua minyak ni. Kalau bertakut dengan minyak tu, pakailah penatih. Tak apa hampa on mesin basuh, lepas tu tekan speed. Elok flavor spender. Cik dah. Next kita goreng cabai kering. Taruh daging yang kita goreng tadi bersama sedikit serbuk cabai, bawang Holland, spice meat yang kita kisar tadi. Goreng-goreng jangan bagi tumpah. Dan boleh finishkan dia dengan bijan dan daun ketumbang. Daun sup lah. Aku tak nampak daun sup, daun tumbang. Upah nak sama.